Sebagai seorang doktor di Jabatan Kecemasan, saya paling terkilan bila merawat pesakit yang mendapat mudarat dari makanan daripada nak makan untuk dapatkan khasiat tapi sebenarnya membawa penyakit. Sedih sangat tahu. Contohnya, saya pernah rawat anak kecil yang makan buah urin sampai dapat sesak nafas kerana buah itu disembur dengan racun serangga dengan kandungan yang tinggi dan dipetik lebih awal dari tarikh matang. Jadi sebagai seorang doktor, saya terpanggillah untuk berkongsi cara betul memilih makanan sihat dan kelebihan makanan organik yang diiktiraf untuk kesihatan kita. Adakah makanan organik ini lebih baik untuk kesihatan dan alam sekitar? Jom sama-sama kita ambil tahu dan cakna apakah itu makanan organik. Dalam video ni saya akan kongsikan mengenai maksud organik, perbezaan organik dan bukan organik, pensijilan My Organic, pengiktirafan dan labelnya, kebaikan My Organic dan tips untuk memulakan gaya hidup sihat dengan makanan organik. Jadi anda semua kena tengok video ni sampai habis ya. Pertama, maksud organik. Organik merujuk kepada kaedah pertanian dan penghasilan makanan yang menggunakan bahan semula jadi iaitu yang tiada bahan kimia sintetik, hormon dan antibiotik. Dalam konteks makanan, produk organik biasanya dihasilkan melalui kaedah semula jadi yang mesra alam. Apakah perbezaan produk organik dan bukan organik? Produk organik menggunakan baja semula jadi sebagai kawalan perosak dan penyakit secara biologi. Jadi produk organik dari segi baja tidak menggunakan bahan kimia sintetik seperti baja sintetik. Hanya bahan semula jadi yang dibenarkan. Produk bukan organik pula dari segi baja menggunakan bahan kimia sintetik, contohnya untuk pertumbuhan, meningkatkan hasil dan membekalkan nutrien tertentu. Produk organik dari segi kawalan perosak pula menggunakan kaedah kawalan biologi seperti serangga, kulat dan bakteria atau tanaman kawalan perosak. Produk bukan organik dari segi kawalan perosak pula menggunakan racun sintetik untuk membasmi perosak dan penyakit dengan lebih pantas. Produk organik dari segi kesan alam sekitar pula mesra alam kerana amalan pertanian organik mengutamakan pertanian mampan dan mengekalkan biodiversiti. Produk bukan organik pula dari segi kesan alam sekitar boleh menyebabkan pencemaran tanah dan air akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Di Malaysia, ada satu pensijilan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan iaitu Skim Pensijilan Organik Malaysia atau lebih dikenali sebagai My Organic untuk mengiktiraf hasil yang dikeluarkan oleh ladang organik. Pensijilan ini telah bermula sejak 2003 untuk mengiktiraf ladang yang diusahakan secara organik bagi mengeluarkan makanan yang selamat dan berkualiti, menjaga keselamatan alam sekitar serta menjamin keselamatan dan kebajikan pekerja. Kenapa perlu ada sijil ni? Tujuannya adalah supaya pengguna dapat mengenali produk organik yang sah dan mematuhi standard organik tempatan yang ditetapkan oleh kerajaan. Dengan jaminan sijil My Organic, pengguna akan lebih yakin bahawa produk yang dibeli adalah benar-benar organik dan selamat. Semua produk yang ada logo My Organic ni mesti memenuhi beberapa kriteria penting seperti yang pertama, mematuhi tempoh peralihan, yang kedua, jarak selamat antara kawasan konvensional dan kawasan tanaman organik, penggunaan baja organik, kaedah kawalan perosak dan penyakit secara semula jadi dan melaksanakan amalan pertanian baik. Jadi, kalau anda beli produk dengan logo My Organic ni, anda menjadi salah seorang yang telah menyelamatkan bumi. Nak tahu kenapa? Ada banyak kesan baik kepada pengguna, petani dan alam sekitar iaitu kepada pengguna, kesan yang baik kepada kesihatan kerana bebas daripada bahan kimia dan residu racun perosak yang membantu mengurangkan risiko masalah kesihatan akibat pendedahan kepada bahan kimia berbahaya. Kepada petani, hasil tanaman yang mempunyai logo My Organic meningkatkan keyakinan pengguna dan membuka pasaran yang lebih luas. Dan kepada alam sekitar, My Organic adalah mesra alam iaitu melindungi alam sekitar dengan mengurangkan pencemaran air dan tanah serta menjaga biodiversiti. Jadi, kalau beli hasil tanaman ternakan atau aquaculture tu, jangan lupa cari yang ada logo My Organic. Di samping pilihan produk yang lebih sihat, anda juga menyokong kepada produk tempatan. Jom ramai-ramai kita sokong My Organic untuk kualiti kehidupan yang lebih baik. Selamatkan bumi, sihatkan diri dengan produk My Organic hari ini.